Okey guys, assalamualaikum semua guys. Kat tangan abang ni ada kaktus. Okey ni, kaktus ni dia sejenis pokok Dia ni banyak air tau. So memang sesuai sangat untuk abang bagi dekat abang punya sukata. Tadi balik masjid tadi jumpa tepi jalan orang buang. So ni abang dapat satu pokok ni. So abang buang. So abang nak pergi bagi dekat abang punya sukata. Okey guys, jom tengok. Jom. Okey guys, saya pun nampak tak kuku abang, sukata abang pun nampak di sana kan. Okey. Dekat sini ada satu, yang ni sekok. Okey, depan ni bila nampak ni nampak hijau kan. Yang ni gelap lagi ni. Nampak Okey, dia turmai. Okey, dia turmai. Tu. Kita bagi dia bunyi crunchy sikit dia makan. Okey, Makan. Kanan. Ini penakut sikit ni. Kau nampak ni semua makan main dah. Okey. Allah Akbar. Oh marah. Okey, yang ni kecil mana? Yang ni paling kecil sekali. Okey, yang ni bongsu ni. Okey, ni semua nampak dah. Okey, dia pakai main dah. Depa ni dia bukan boleh nampak benda yang hijau-hijau kan. Dia tak boleh nampak benda yang hijau-hijau. Dia nampak memang dia tu main. Sedap kan bunyi. Macam kopuk bunyi tu. Lagi. Sedapnya bunyi. Oh, lah marah. Saya marah. Yang ni pula. Kala. Okey. Abang ada banyak yang risau. Semua boleh makan. Semua dapat. Semua akan dapat. Sedap. Sedap. Sedap bunyi kan macam makan biskut tu. Sedap. Yang ni sesuai sangatlah untuk sukata kan sebab dia banyak air kan. Okay, so guys, abang nak pergi ambil lagi. Banyak lagi ada tu. Abang nak bukan potong lah, abang nak letak kat sini. Tu bagi depa makan. Okey guys, so abang dah potong halus-halus dah. Okey, sini. Semua dapat makan dah. Hancur habis. Makan. Syok bunyi dia ni. Syok bunyi dia kan. Abang pun sampai terliur dia makan. Jangan malu-malu, makan. Allah Akbar. Makan. Kau nampak tak banyak dah air dah. Kaktus ni banyak air tau. Tarik. Wih. Guna kaki tu. Lah guna kaki. Okey, yang ni agak keras sikit dia guna kaki dia. Ada function kaki dia. Ingat untuk berjalannya. Apa syok yang bunyi? Beda ni. Banyak lagi. Mai.
Tengok bunyi macam kepuk oh, kruk-krak oh. Ni muka koko dah tua tau. Apa tengok kalau buaya umur dia sampai ke, orang kata nak tunggu apa 70 tahun jadi macam mana muka dia berkedut. Gaduh. Dia kecil ni. Betul meh. Lalu kat situ memang tak lepas ya. Lepas tak tu? Tak lepas ni tu. Tak apa. Sak baling. Sampai baling kat dia kat satu tu. Sekok lagi tak main lagi tu. Sekok lagi ujung tak main lagi. Ini paling besar. Sombong ni. Ini penakut sikit ni. Lepas tu dia kena langgak orang. Dia gangster kan. Ini sungguh-sungguh yang pakat guna tangan kaki tu. Galik tau. Dia galik ya, seronok lah tengok binatang makan ni, dia syok. Tengok oh. Ni yang kecil. Yang kecil pun kalut eh. Abang nak kena simpan satu ni sebab ada yang ekor lagi saya ujung tu tak nampak. Dia tak nampak ada makanan ni. Saya nak kena bagi kat dia.